Okey, budak-budak di kampung Teluk Perang dengar kata dia gasak ikan mewah lagi. Dia kata dia gasak ikan mewah lagi. Budak-budak bos, budak-budak. Alhamdulillah rezeki budak-budak kampung. Dia bersama-sama dengan orang-orang dewasa di sini mencari ikan Sungai Perak yang rare-rare punya. Dengar kata dia dapat ikan mewah seekor. Saiz gorgon Saiz gorgon. Kelabau ada. Tak apa, kita bawa sekali. Ikan apa? Dengar kata ikan patin mas. Patin mas. Lama. Patin mas. Bapak besar. Baik-baik. Itu nanti jatuh nanti. Pelan-pelan, pelan-pelan. Wow, saiz besar Patin mas Sungai Perak. Cari tak atas ni dulu. Cari tak atas ni dulu. Nak tengok betul tak patin mas. Ini bukannya 9 kilo. Ini belas kilo ni. Ini kalau macam ini belas kilo ni. Patin emas Sungai Perak. Patin emas Sungai Perak. Rezeki dia orang betul lah. Okey, jom angkat. Angkat, bawa ni atas dulu. Kita try timbang tengok. Ini kalau macam ini punya saiz ni, angkat plastik. Angkat pelan-pelan. Okey, lepas tu pegang bawah. Jom, kita timbang dulu. Kita tengok berapa kilo agak-agaknya. Okey, macam. Jom. Kita timbang dulu. Okey, jom kita tengok berapa kilo agak-agaknya. Okey, kita tengok berapa kilo agak-agaknya ikan ni. Okey. Try angkat. Kita try angkat tengok. Kita timbang tengok. Berapa kilo. Okey, kita tengok berapa kilo. Allah, besarnya bos. Besarnya 15 kilo 300. 15 kilo 300. Mantap Pak Bu. Mantap. Rezeki dia. Patin emas Sungai Perak dia adik-beradik pada patin buah. Tapi yang ini tak semacam patin buah lah. Patin buah lagi padu lah harga dia. Mantap Mantap rezeki dia orang.